Hari tu ada seorang brother ni, dia DM aku. Dia cakap suruh rasa dia punya makanan. Kalau tak sedap, dia cakap dia belanja aku makan, lepas tu dia bagi RM100. Confident betul Bang Mat tu. So hari ni aku nak try this one. Swiss lampu ke loceng. Assalamualaikum Abang 180. Yang cabar tu. Boleh bagi dalam tak? Mari sini. Awal lah bang makan. Bukan Melayu kan? Lambat sikit. Apa benda ni? Panas. Jacob Potato Ni Jacob Potato. Baru sangat keluar ni bang. Ni tengah viral tu Itu tengah trend juga kan. Pegang tangan tapi dia takut. Alah, kau pandang. Panas. Benda ni somehow dia akan nampak macam isi je bang. No butter. Dia sebab lah. Ni macam bukan untuk seorang makan je. Ini at least 2-3 orang lah. Saya seorang je lah. Orang tinggi sini makan banyak. Cakap pasal genetik. Abang macam ni ya. Mr. POV muka. Dia adik ke bang? Lain. Pergi sok. Saya dulu berangan bang. Waktu saya kerja state house, ikut Sok Bay tu. Kerja stay house dulu. Iya. Ni kulit dia boleh makan lah bang. Ni sam. Ni sedap ni. Potato apa bukan ni? Ini raset US. Iya, tahu lah. Kosong. Tak apa bang, kita pakai tangan sama kan? Tak apa, pakai je. Saya akan basuh tangan. Iya, basuh. Cukup bang, tak boleh banyak. Sekejap. Enam. Okey, sampai. Ni Alfredo bang. Dah boleh makan dah? Belum bang. Ni parmesan. Chili flake, ada chili oil. Alright. Dah boleh makan dah? Boleh bang. Pakai tangan ke? Mana sudu garpu? Tangan. Lah. Kejap bang. Pakai sudu ni je dah. Bismillah. Iya bang. Astagfirullahaladzim, dah makan ke bang? Nah, ni dekat pos ni. Sekejap lah. Ngam. Creamy. Buttery. Yang best dia punya ni. Buat. Ubah ke depan. Melata punya. Overall puas hati lah. Wish, tak boleh habiskan ni. Ni deal ke 100. 100 tu saya bagi kalau tak sedap. Tak apa. Ambil je. Okay? Sila sabar. Gerak lu. Tapi kayu Sekali lah 100 dengan kayu. Bye bye.